cakap pada suami saya, terima kasih menjadi suami yang sangat baik, sangat bertoleransi, Terima kasih. sangat pemaaf, sangat tak berkira kan. Selalu pergi mana-mana, dia tak beli pun dia belikan saya kan. Semoga murah rezeki Fatah Amin. Lepas tu apa lagi seorang suami yang dia malas nak panjang. Kalau saya merajuk dia macam dia terus selesaikan, dia terus macam dah lah. Tak payah panjang-panjang. Saya pun jenis cepat sejuk, saya pun terus macam okeylah, selesai. Jadi saya beranggapan suami saya ni tenang orangnya ya. Dan saya tak mampu nak balas setiap kebaikan itu, tapi saya yakin Allah Maha mengetahui, Allah Maha baik. Moga Allah kurniakan yang baik-baik buat suami saya. Amin. Amin. Dia bukan cakap kita tau, dia cakap buat suami tau. Nampak tak? Dia selfless love dekat situ. Fatah, outdo her. Kasih lawan. Nyanyi. Oh, pula suruh saya nyanyi ya? Okay, ya kita tolak tepilah orang cakap sebab baru kahwin ke apa semua kan. Tapi bagi saya, ini kita clarify siap-siap. Seorang suami itu memang kena appreciate isteri. Begitu juga isteri kena appreciate suami. Tapi one thing saya nampak pasal Mira ni, mula-mula saya nampak awak dan lepas tu saya tahu pasal awak, jujurnya adalah sebab cara awak approach orang lain. Sebab sebelum ni saya tak pernah kenal awak. So saya tengok dia approach orang lain tu dengan penuh beradab, dengan penuh sopan. Betul tak? Ramai yang siapa yang kenal Mira Saya kan? first time jumpa pun saya rasa macam tu. So itu yang buatkan saya first impression orang cakap yang saya macam okay. Dan lepas tu bila kita bekerja sekali, memang betul lah Mira seorang yang penuh dengan sopan, penuh dengan adabnya. Dan bila dah menjadi isteri ni memang betul sopannya. Dia siasa mendahulukan saya. Alhamdulillah. Lepas tu apa-apa pun dia akan minta izin saya dan itu membuatkan saya rasa insya-Allah bila kita cakap isteri syurga tu sebenarnya bukannya maksudnya kita yalah kan kita nak lebih-lebih ke apa, tapi sebenarnya itu adalah kata-kata daripada seorang suami kepada isteri. Kita cakap bila setiap kali isteri kita buat baik dengan kita cakap terima kasih, kita puji dia dan kita cakap kita doakan dia adalah isteri syurga, isteri sampai syurga. So itu yang saya selalu cakap dekat Mira dan insya-Allah lah semoga dialah jodoh sampai syurga.